Hai semua, hari ini saya akan berkongsi dengan anda satu soalan asas tentang untung rugi. Mari kita lihat soalan ini ya. Cikgu membahagikan pensil kepada pelajar. Setiap kumpulan dapat 3 batang dan baki ada 18 batang. Setiap kumpulan terdapat 7 cawangan tetapi hanya 2. Jadi, selepas cikgu tayang berkongsi pandangannya tentang soalan-soalan sebelumnya, bolehkah semua orang menyelesaikan soalan ini? Sudah tentu, anda juga boleh berkongsi pendapat anda di bahagian komen. Baiklah, mari kita kembali kepada soalan ini. Biasanya, guru mengatakan untuk melukis gambar untuk menggambarkannya sebelum melakukan analisis. Sekarang, mari kita lukiskannya. Setiap kumpulan dibahagikan kepada 3 cawangan. Setiap kumpulan dibahagikan kepada 3 cawangan. Baiklah, kita kira, kita tak pasti. Tapi jika setiap kumpulan dibahagi kepada 3 cawangan, mungkin ada 8 cawangan. Maksudnya begitu. Paling banyak ialah 8 cawangan kan? Beginilah keadaannya. Keadaan kedua ialah setiap kumpulan dibahagi kepada 7 cawangan. Akhirnya, setiap kumpulan berjaya mendapat 7 cawangan seperti yang telah dirancang. Namun, setelah pembahagian selesai, didapati masih terdapat 2 cawangan yang belum diagihkan kepada mana-mana kumpulan. Okey, mari kita potong 2 bersama-sama. Seterusnya, kami terutamanya akan mengumpulkan mereka di sini. Satu bulatan adalah satu kumpulan, bukan? Sekarang, kita perlu mencari perbandingan. Kami akan menggunakan pemikiran perbandingan. Cikgu Tayang telah berkongsi perkara ini sebelum ini. Jika anda masih ingat, maka soalan ini mudah untuk diselesaikan. Jom kita tengok. Daripada lebih banyak, daripada 18 ini. Tambahan 18 akhirnya menjadi 2 hamster. Berapakah jumlah hamster yang digunakan? Berapa jumlah yang digunakan? 5. Ini adalah 18. Secara keseluruhan, kami menggunakan 2. Sebelum umur 20 tahun. 20 pensang. Kenapa? Kerana anda perlu berada di sini. Tambah 2 lagi dan kemudian akan ada 7 dalam kumpulan terakhir ini. Adakah anda faham maksud saya? Maksudnya, kumpulan ini sebenarnya 5 tambah 2. Jadi, yang datang dari kedua ialah dia menambah 2 lagi. Jadi, kerana dia menambah 2 ini, kini ada 2 lagi yang hilang. Jadi, kami hanya memotong 2 di sini. Jadi, 18 tambah 2. Jumlahnya 20 pensil. Jadi bagaimanakah 20 pensil ini digunakan? Nah, setiap kali 4 pensil tambahan digunakan, 4 pensil tambahan diperuntukkan. Iya kan? Setiap kumpulan mempunyai 40 pensil tambahan yang diperuntukkan. Mengedarkan anggota badan. Oleh itu, persamaan kita boleh ditulis seperti berikut. Jumlah keseluruhan menggunakan sebanyak 18 pensel khas, kemudian dibahagikan kepada setiap kumpulan di mana setiap kumpulan akan mendapat 4 pensel tambahan. Jadi, ini bermakna 20 dibahagi dengan 4. Jadi maksudnya secara keseluruhan ada 5 kumpulan. Secara keseluruhan ada 5 kumpulan. Jadi kita boleh cari jawapannya. Ada 5 kumpulan pelajar semuanya. Dah faham ke? Kalau dah, jangan lupa like dan follow Cikgu Suria.